Jom, hari ini kami nak tanya cikgu-cikgu tentang kemerdekaan. Okey. Bilakah Malaysia menyambut Hari Kebangsaan? 31 Ogos 1957. Siapakah yang mengisytiharkan kemerdekaan Tanah Melayu? Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj. Di manakah laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan? Tu dia. Dataran Merdeka. Okey. Cepat. Pada tahun berapakah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan? 1957. Betul. Apakah nama bendera Malaysia? Jalur Gemilang. Betul. Berapakah jumlah jalur merah dan putih pada jalur gemilang? Merah 7, putih 7, 14. Betul. Apakah maksud warna biru tua pada jalur gemilang? Perpaduan. Betul. Lagu kebangsaan Malaysia ialah? Senang. Negaraku. Betul. Tak guna pun. Soalan yang susah sikit. Negeri manakah yang dikenali sebagai bumi kenyalang? Barulah susah. Sarawak. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka.